Tetapi rancangan asal dia adalah tarik sokongan untuk jadi MB tapi kekal kerajaan perpaduan. Itu. But tiba-tiba masa buat itu benda lain berlaku. PKR dengan DAP tak puas hati. Saya tengok adun-adun PN ni, mereka kena ketepikan ego mereka dulu kan untuk sokong. Bukan senang untuk mereka sokong, tapi mereka sokong juga sebab mereka mahu penyataan ummah. Walaupun dia tahu dia sokong, bukan dia jadi MB. Walaupun kita dah bagi peluang dah, kita dah bagi sokongan dah, so kita bagi mereka pilihan nak bekerjasama dengan Parti Melayu ataupun nak bekerjasama dengan DAP. Mereka sendiri memilih untuk bekerjasama dengan DAP. Maksudnya awak orang ni memang confirm lah mantap-mantap. PH dengan PKR ni, dengan DAP minta kerajaan minoriti ni. So kerajaan minoriti sekarang ni dah option itu tak boleh diguna pakai. Sebab kerajaan minoriti ni kita dah bincang itu lagi, hanya boleh diguna pakai kalau tak ada orang ada majoriti. Sekarang ni Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, mereka dah declare mereka ada majoriti ni. So bila mereka dah ada majoriti 19 yang diperlukan 19 lah. 19. So 14 campur 5 Barisan Nasional, 14 campur 5 Perikatan Nasional, maksudnya sudah ada pihak yang ada majoriti. Maka option untuk membentuk kerajaan minoriti sebagai Amin sebagai kekal sebagai MB itu tak boleh buat dah. Sebenarnya tak boleh buat dah. So apa yang DAP nak ni sebenarnya mereka tak boleh kekalkan MB minoriti bila dah ada orang ada majoriti. So kita say no lah to minority MB. Mana boleh minority MB ni, dia tak boleh apa orang kata, it's not tenable anymore. It's not feasible lah. Dan of course mereka kata sekarang ni, dia kata kena dapat undi percaya atau penentuan perlu dibuat dalam DUN. Tapi DUN tak bersidang. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Macam-macam. So dia tak boleh buat benda yang apa orang kata mainan begini tau. Satu, dia tahu DUN tak boleh bersidang sebab undang tak ada. Ya, betul kan. Lepas tu semalam dia salahkan Datuk Jalal. Dia kata Datuk Jalal yang minta supaya DUN ditangguh. Tapi tadi Datuk Jalal dah cakap dia minta DUN ditangguh bukan sebab apa ni orang kata dia nak jadi MB ke apa tarik ini ke apa. Dia minta DUN ditangguh sebab undang tu tak ada. Memang kena tangguh pun bila undang tak ada. Dan persidangan itu dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan perlu ada undang dalam itu. Baru kita boleh buat undang-undang dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan. Kalau dah tak ada, so dia dah jadi macam tak mengikut undang-undang pula dah. Kalau DUN itu diteruskan, sebab itu Datuk Jalal kata kita tangguh. Tapi Amin kata Jalal yang minta untuk tangguh DUN patutnya panggil lah untuk undi undi tak percaya dalam DUN. Saya nak cakap pada Amin, macam mana nak panggil undi tak percaya dalam DUN bila DUN tu persidangan pun tak boleh diteruskan tanpa undang. Betul tak? So Amin, kamu fikirlah sikit sebelum apa yang kamu cakap ini. So lepas itu satu lagi dengan argument DAP dengan ada orang-orang DAP PKR ni kata penentuan tahap sokongan majoriti ni perlu dilakukan dalam DUN. Itu sebenarnya tak betul. Yang di-Pertuan Besar bagi titah yang dibaca oleh Amin semalam, YDB cakap apa? Dia kata Amin boleh teruskan untuk jadi MB sehingga tahap sokongan ditentukan. Betul tak? Betul. So maksudnya sementara waktu saja. Tapi yang keluar berita di mainstream media yang Anwar cakap, dia kata Amin boleh terus jadi MB. Itu cerita separuh tu. Sebenarnya apa yang YDB cakap, okey sementara kita tentukan tahap sokongan, okey awak boleh teruskanlah jadi MB untuk memangku sementara ke apa. Itulah dia ceritanya. So sekarang ni kalau ikut titah yang Dutaan Besar itu, maksudnya sokongan perlu ditentukan. So sekarang ni sokongan telah ditentukan iaitu dengan deklarasi daripada BN dengan PN bahawa mereka ada cukup majoriti 19. Tiba-tiba pula pihak DAP dengan PKR ni kata kena buat dalam DUN pula. Itu tak semestinya. Tak semestinya kan? Bukan sahaja tak semestinya, tak perlu pun. Tak perlu pun. Sebab kalau kita ikut perlembagaan persekutuan pun kalau nak tukar kerajaan macam dulu zaman tukar kerajaan Sheraton Move tu. Bukan kita buat undi percaya dalam Dewan Rakyat. Itu melalui SD dan juga melalui sokongan kepada Seri Paduka Pemerintahan dibentangkan kepada Seri Paduka Pemerintahan Agung di istana, bukan dalam Dewan Rakyat tu. Tak ada orang ambil undi di Dewan Rakyat itu. So dalam perlembagaan kita pun tak cakap budi bicara yang Dutaan Besar ni dan budi bicara Seri Paduka Pemerintahan Agung kalau kata dalam konteks persekutuan ini perlu dilakukan dalam Dewan. Tak
tak ada orang cakap pun macam tu. So ia boleh dilakukan di mana-mana sajalah. Dalam konteks kerajaan persekutuan, maksudnya di istana pun boleh, di luar pun boleh ya. Janji daripada pandangan si Pengerusi Perdana Agong di peringkat persekutuan ataupun yang Tuan Besar Negeri Sembilan di peringkat kerajaan negeri, dalam konteks kerajaan negeri itu memberi sesiapa yang memberi keyakinan kepada yang Tuan Besar yang mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, dialah yang menjadi Menteri Besar. Tak ada pula kata nak perlu buat dalam DUN. So yang DAP, PKR ni pergi pusing-pusing cerita ini hanyalah untuk menegakkan benang basah untuk menjadikan mereka ini kekal sebagai MB minoriti. So kita rakyat Malaysia, walaupun saya bukan orang Negeri Sembilan, tapi Negeri Sembilan ni dalam Malaysia lah. Apa yang berlaku Negeri Sembilan kena-mengena dengan kita semua ini. So saya kata mereka kena ikut undang-undang, dan kita rakyat, saya pasti rakyat Negeri Sembilan pun tak setuju untuk ada MB minority. So no to MB minority. So kalau mereka terima MB minority ini sampai 6 bulan, mereka kata nak tangguh DUN sampai 6 bulan ni, apa jadi? Jadi Allah. So esok lusa nanti macam mana? Adakah kita ada Prime Minister minority juga? So no to MB minority, no to PM minority. So kita nak, sebab sekarang ni dah ada majority. Komen tentang Dr. Akmal kata dia tak setuju kerajaan pintu belakang. Soalan usianya buat Datuk Jalal ni adalah kerajaan pintu belakang. Saya ingat Datuk Jalal dah jawab Dr. Akmal ni. So Jalal cakap ini bukan pintu belakang sebab dia dah ada dalam kerajaan sebelum tu. Betul juga. Saya tengok kenyataan Jalal ni. Datuk Akmal refer pada Datuk Jalal lah. Dia lebih tahu keadaan situasi Negeri Sembilan ni. So kalau pintu belakang ni, kalau pembangkang nak jadi MB, betul lah tu juga. Yalah. Betul tak? Kalau pembangkang tu nak jadi MB, lepas itu dia pergi tukar kerajaan. Itu lain. Ini Jalal ni, dia dah esko kanan. Ya. Dia dah ada dalam kerajaan pun. So ini bukan tebuk atap ini. So ini adalah pertukaran MD. So ia boleh dilakukan. Maka UMNO ni ada adun yang paling besar 14. Saya rasa banding dengan parti-parti yang lain, UMNO ni mempunyai jumlah wakil rakyat paling besar sekali dalam DUN tu. PKR ada berapa? Ya betul, kalau komposisi parti ya. Komposisi parti. So UMNO 14 orang, second baru DAP 11 kan. PKR cuma ada berapa? 5 tak salah saya. 5 dengan Amanah berapa, seorang 2 macam itulah. So kalau nak ikut parti terbesar dalam Dewan Undangan Negeri itu adalah UMNO lah, 14 kan. Semua UMNO kan? Semua UMNO. Semua UMNO 14. So lepas itu baru DAP, takkan kita nak bagi DAP jadi Menteri Besar. In fact, PKR jadi Menteri Besar tu pun tak logik. Sebab PKR bukannya parti yang terbesar, ada jumlah adun. So sekarang kalau dibagi MB ni UMNO, barulah logik. Dia parti yang terbesar di Negeri Sembilan, 14 tu. Berbanding dengan parti-parti yang lain. Coalition, kalau kita nak cerita coalition, Perikatan Nasional dah support UMNO 14 campur 5 dah 19. So betul lah tu, mereka dah ada majoriti. Kalau MB tu dibentuk MB UMNO melalui coalition BNPN, maka MB tu MB UMNO lah. Itu saya sokong sebab kita ada kajian penyatuan ummah di Negeri Sembilan. Tapi kalau MB itu daripada UMNO tapi mereka masih kekal dengan kerajaan PH AMDAP ini, maka MB itu MB AMDAP lah. Orang tanya saya apa beza ni MB UMNO ni MB AMDAP? Yalah kalau dia kerjasama dengan DAP itu, dia AMDAP lah tu. Ini simple, betul tak? Kalau UMNO bersama DAP itu AMDAP, senang. Kalau UMNO tolak DAP jadi UMNO itu UMNO original. That is very simple. So sebab itu saya kata kalau Datuk Jalal membentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional, itu adalah MB UMNO. Maksud dia tinggalkan DAP. Kalau dia tinggal DAP tak jadi AMDAP. Tapi kalau dia masih jadi MB dengan kerjasama DAP dengan PH, itu kerajaan AMDAP lah tu. Itu saya tak sokong. Macam mana ada reaksi Datuk Seri Zahid Hamidi, orang tularkan bila orang tanya pasal situasi Negeri Sembilan ni? Datuk Seri Zahid Hamidi terus blame PN. Dia kata PN Perikatan Nasional ni sedang menangguk dari keroh ambil kesempatan. Saya ingat dia dah goyang lah. Pandangan saya macam ni. Saya pasti apa-apa gerakan yang dibuat di Negeri Sembilan, ahli-ahli politik UMNO Negeri Sembilan akan perlu bagi tahu Presiden.
Itu saya pastilah. So Dato' Zahid Presiden AMDAP, dia tahu sebelum deklarasi dibuat oleh 14 adun ini untuk keluar. Saya tak rasa UMNO Negeri Sembilan ini buat keputusan tanpa bagi tahu Presiden. Itu that's a fact lah pada saya lah. Saya gitu nampak itu kita dah itu hakikat lah. Cuma ada dia punya nuans sikit. Pada saya pandangan begini. Saya rasa dia bagi tahu Zahid dia akan tarik sokongan. Tetapi rancangan asal dia adalah tarik sokongan untuk jadi MB tapi kekal kerajaan perpaduan. Itu. But tiba-tiba masa buat itu benda lain berlaku. PKR dengan DAP tak puas hati. Dia orang tak bincang elok-elok lah ni kan. Dia buat cara terkejut-kejut. Sebab benda ni bukan pertama kali berlaku lah. UMNO memang selalu buat benda macam ni lah. Dulu di Perak pun pernah buat macam ni. Di peringkat persekutuan penggantian Tan Sri Muhyiddin dengan Mai Sabri pun buat macam ni. Lepas tu di Sabah saya ingat masa dia orang tarik sokongan dulu kan, sebab nak ganti ketua menteri tapi tak jadi kan, macam itu. So ini it seems like benda ni jadi macam SOP ataupun modus operandi UMNO atau Zahid Hamidi macam biasa lah kan. So saya rasa mereka beranggapan bila mereka tarik sokongan mereka akan hanya mahu tukar MB tapi kekalkan kerajaan perpaduan. Lepas tu benda lain turn out dia terkejut sikit, tiba-tiba PKR dengan DAP tersakiti kan, mereka merentan tersakiti tak nak terima. Dia ingat terima. So sekarang ni apa yang berlaku pada hemat saya ialah tengah nego lah ni. Tengah nego, yes. Tengah nego lah ni. So nego Zahid mesti pujuk tengah pujuk DAP dengan PKR untuk terima Jalal sebagai MB kajian. Tapi maintain PH lah. Maintain government. So saya ingat itu yang pada hemat saya lah. Ini pandangan saya, biasanya pandangan saya betul. Betul lah. Logik lah. So saya ingat sekarang sebab itu Zahid Hamidi tadi dia cakap apa? Dia kata dia akan buat ni melalui cara rundingan. Dia kata tak ada kena-mengena dengan apa, dia tak nak sentuh pasal adat, pasal YDB, pasal undang. Dia kata dia akan buat secara rundingan politik. Dia kata inilah rundingan politik dia. So Zahid dan semalam Zahid kata apa, dia nak tunggu bercakap dengan Anwar dulu. Saya kena jumpa Anwar, dia kata. Buat apa dia nak jumpa Anwar? Tak perlu. Kalau kita nak kerjasama dengan PN, so dia nak jumpa Anwar, nak unding lah tu. So apa yang berlaku pada telahan saya tengok dia jumpa Anwar, dia akan unding supaya DAP dengan Aminuddin dengan PKR menerima MB baru daripada AMDAP dan untuk tukar MB saja jadi AMDAP tapi mengekalkan kerajaan perpaduan. Benda ni saya tak setuju lah. In fact kalau benda ini berlaku, dia akan jadi reputasi UMNO di Negeri Sembilan lagi teruk. Sebenarnya sangat. Kalau dia tukar MB lepas tu bekerjasama dengan Perikatan Nasional, itu baik untuk orang Melayu nampak okey lah tu. Dan orang kita tengok pun tak apalah kita dituduh tebuk atap ke apa, janji kita mulakan penyatuan ummah, betul tak? Betul. So it is for a greater good kan. Okey, kita tebuk atap, dia orang pun dulu pernah tebuk atap kan. Sekarang kita tebuk atap, tapi tebuk atap supaya kita mulakan penyatuan ummah. So it is for manfaat yang lebih besar. Betul dia nak DAP nak bising tebuk atap ke, Anthony Loke cakap tebuk atap, Akmal pun sambut pula Anthony Loke cakap, dia pun cakap lebih kurang sama macam Anthony Loke pula dah pasal tebuk atap ini kan. Kita tebuk atap atau apa-apa pun, tetapi tebuk atap ini menyebabkan penyatuan Melayu berlaku. Itu untuk manfaat yang lebih besar, itu saya sokong. Dekat situ bermula di Negeri Sembilan. Itu okey. Orang-orang Melayu pun boleh terima. Orang Melayu pun akan rasa excited. Saya rasa, ini mula orang, in fact orang UMNO dia akan umbi pun excited. Sebab orang UMNO kata, dia orang memang tak suka DAP ni. Negeri Sembilan dah start. Kita buat penyatuan ummah, penyatuan orang Melayu. Ini betul baru penyatuan Melayu. So mereka di negeri-negeri lain pun akan rasa teruja dengan perkembangan ini. Tak kira lah DAP nak kata tebuk atap, kita peduli. Sejak bila kita peduli apa DAP cakap ni, betul tak? Betul kan? Dan sejak bila pula kita ngikut apa DAP cakap ni? DAP cakap kita pula mengikut apa? Pedulilah apa DAP dengan Anthony Loke nak cakap. Janji kita buat penyatuan ummah. So itu pasal saya kata orang Melayu dengan kaum UMNO akan teruja kan, excited bila kita buat penyatuan ummah di Negeri Sembilan.
Bila MB Jalal jadi MB, dan lepas tu disokong oleh Perikatan Nasional, ada 3 adun PAS dengan 2 adun bersatu. So itu bermulanya kajian penyatuan ummah. Tetapi kalau katakan Zahid punya rancangan ini yang kita nampak inilah yang kita buat telahan ini, jadi betul Zahid nego, esok DAP dengan PKR terima, MB daripada UMNO, itu bukan MB UMNO, itu MB Amdap Mantap, kekal kajian Pemdap Mantap. So UMNO akan kena maki. Bukan sahaja orang Melayu maki dia, PHDAP dalam PH pun akan maki dia. Sebab dia orang akan kata macam ni, oh kau buat ni pasal gila kuasa lah ni, kan? Gila kuasa nak tukar MB. Lepas itu apa-apa sebab yang lain tu hanyalah alasan. And then pada masa yang sama orang Melayu akan tengok kita dah bagi peluang dah untuk membentuk kajian penyatuan ummah di Negeri Sembilan. PN bukan senang untuk PN mengetepikan ego untuk sokong ni. Ramai orang maki juga. PN kata pasal cepat sangat. Pasal cepat sangat nak bagi sokongan. So saya tengok adun-adun PN ni, mereka kena ketepikan ego mereka dulu. Kan untuk sokong, bukan senang untuk mereka sokong, tapi mereka sokong juga sebab mereka mahu penyatuan ummah. Walaupun dia tahu dia sokong, bukan dia jadi MB. Betul tak? Orang lain kalau katakan PN gila kuasa, dia sokong sebab dia nak jadi MB. Tak, ini dia sokong dia nak UMNO jadi MB. So nampak keikhlasan dekat situ untuk membentuk kajian penyatuan ummah di Negeri Sembilan. Kita dah bagi peluang. Tetapi kalau benda ni tak jadi, tiba-tiba dia jadi MB tapi kekal dengan kajian Amdap Mantap, maksudnya apa? Kita dah bagi peluang untuk jadi penyatuan ummah pun awak tak nak, awak tetap pilih DAP juga. So maksudnya lepas ini, bila benda ini berlaku, jika benda ini berlaku, orang-orang Amdap Mantap ni tak boleh dah tepis kalau orang kata mereka ni Amdap. Dulu dia marah kita. Dia kata Syam Jalil ni cakap apalah Amdap lah, ini fantasi lah apa. Sekarang kalau benda ni jadi, macam Zahid punya apa benda yang kita nampak Zahid nak buat ni, MB tukar, lepas tu maintain kajian Pamdap ni, walaupun kita dah bagi peluang dah, kita dah bagi sokongan dah. So kita bagi mereka pilihan nak bekerjasama dengan Parti Melayu ataupun nak bekerjasama dengan DAP. Mereka sendiri memilih untuk bekerjasama dengan DAP. Maksudnya awak orang ni memang confirm lah Amdap Mantap. So lepas itu bila mereka pergi PRN dengan PRU nanti, orang-orang Melayu Islam dan orang akan umbi UMNO original terutamanya faham-faham je lah. Implikasinya besar. So kalau lepas ni Zahid Hamidi ke siapa-siapa ke pergi PRU kata kita nak buat rumah bangsa lah, supaya nanti kita nak pergi Solo lah, orang kita boleh percaya lagi ke? Mesti tak boleh percaya. Sebab apa? Macam mana nak percaya? Dah kita dah bagi peluang nak bersama dengan orang kita, parti sesama kita, sesama Melayu Islam pun dia tak nak, dia masih pilih DAP. Esok kalau pergi Solo, konon-konon Solo, bila dia menang dia takkan bersama kita, dia bersama dengan DAP lagi. So buat apa benda kita undi dia? Itulah implikasi dia. Ada satu last soalan terakhir, iaitu soalan yang lebih besar, iaitu kemelut kepimpinan satu part, tapi kemelut istana, kemelut adat. Sekarang ni semua orang tahu empat undang luar yang itu termasuk Tengku Besar Tampin 5. Mereka tidak berada dalam sidang DUN dan sidang DUN ditangguhkan, dan mereka telah ada satu surat yang mengatakan mereka telah memecat Tengku Mukhlis yang utang besar. Jadi benda itu jadi krisis. Ada pihak mengatakan bahawa kena selesai ni dulu, baru selesai pelantikan Menteri Besar. Sebab kalau selesai isu politik, dia nak angkat sumpah depan siapa? Depan yang utang besar yang tak iktiraf oleh undang 4. So satu benda yang problematik kat situ. So macam mana? Agak ada dua benda yang menjadi kekusutan dalam krisis Negeri Sembilan ni. Saya nampak, ini pandangan saya lah. Sedikit sebanyak saya boleh komen sikit sebanyak pasal undang-undang perlembagaan lah, sebab saya pun ada lebih background on constitutional ni. Saya nampak kita boleh selesaikan dua-dua secara parallel. Dia tak perlu series. Faham. Sebab dia tak payah tunggu yang ni selesai tak perlu. So in parallel, maksudnya dari segi politik kita selesai cara politik. Selesai cara politik, dan kita dah tentukan tahap sokongan yang awal dan tentukan seorang menteri besar, dan orang itu menghadap kepada yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ada sekarang. Katakan kemudian disahkan, katakan YDB ni
arguably dia kata tidak sah lah apa kan. Tak apa, boleh ambil sumpah kemudian pada YDB baru. Itu tak jadi masalah. Kata ada orang persoal, kata awak ambil angkat sumpah kepada YDB ni, YDB itu tak sah, Dutaan Besar itu tak sah. Okey, sahkanlah yang baru punya atau sahkan semula YDB yang sama dan kita ambil angkat sumpah semula ke, begitu ke, macam mana? Apa ni orang kata itu tidak, apa ni orang kata mungkin boleh dilakukan begitu, sebab yang menjadi isu adalah kesahihan kalau kita nak buat undang-undang baru. Ya. Contoh, katakan kita pergi di Dewan Undangan Negeri dan kita buat undang-undang baru dalam Dewan Undangan Negeri. So undang-undang itu telah disahkan oleh Menteri Besar ataupun YDB yang tidak sah. So adakah undang-undang baru itu sah atau tidak? Itu menjadi persoalan. Ya, betul. Tetapi kalau daripada isu pelantikan, kita pakai struktur yang sedia ada dulu. Kalau ada persoalan kemudian, maka kita boleh lantik, kita boleh apa orang kata regulate balik kemudian lah. Sebab dia punya benda ni tak pernah berlaku sebelum ini. Ya, betul. So apa solution? Saya tak rasa pakai undang-undang lain pun ada solution. Dia orang berkata alamak macam mana kalau tak sah ke sah ke macam mana, tak ada solution. So in terms of practicality lah, cadangan saya ialah kita pakai struktur yang ada dulu, sebab macam-macam pencanggahan pendapat ini. So selesaikan politik dulu, and kalau angkat sumpah kepada YDB yang sedia ada dulu, kalau ada persoalan tentang kesahihan itu, maka kita boleh selesaikan pasal YDB itu secara berasingan. Kalau nak tunggu yang ni, dia takkan selesai dan akan jadi lebih mudarat kepada kajian Negeri Sembilan. So kita tak boleh ada satu situasi yang mana rakyat atau keadaan ekonomi semua tanya siapa YDB sekarang ni, siapa undang-undang apa kita ni, mana Menteri Besar. So dia akan jadi Menteri Besar lah minoriti. Dia akan jadi chaos. So untuk address the mudarat itu, kita guna apa struktur yang sedia ada dulu, dan kalau ada persoalan kemudian saya ingat kita address at that time. Itu saya punya persoalan. Dan meski adat YDB dengan undang-undang ini, itu kita kena selesaikan mengikut customary punya law lah, undang-undang adat melalui undang-undang tubuh kajian negeri itu yang Anthony Loke baca tu. Macam pula Anthony Loke pula baca undang-undang. Orang komen tau. Pasal dia komen lah keadaan yang orang kata majoriti keliling tu semua bukan Melayu. Jadi macam tak apa kena undang adat tu. Anthony Loke dia tak layak untuk komen pasal benda itu. Amin kenapa tak komen? Kenapa pula Amin pula tak komen? Amin komen lah, bacalah undang-undang itu. Ini Anthony Loke pula kata pemecatan inilah kena ada due process lah apalah. Itu dia begitu tulis. Dia ada dua source of constitution atau perlembagaan ni, satu yang bertulis, satu custom, tradisi. So kalau dia nak cerita, dia tak boleh cerita separuh-separuh. Baca dekat situ yang tanyalah macam mana, dan kalau ada komplikasi yang kita tak nampak, it has to be addressed dekat situ. Whatever it is, apa yang saya nak cakap pada Anthony Loke, kamu jangan campur lah benda itu ahli politik jangan masuk line, jangan campur. Ini berkenaan dengan undang-undang adat Negeri Sembilan ini, kita pun tak campur. Itu biarlah istana dengan undang-undang ni selesaikan. Ahli politik terutama DAP Anthony Loke, kamu jangan campur lah pasal benda ni, kamu tak tahu apa. Sebab tu saya cakap itu, Anthony, kamu pergi jual nombor pelit je lah. Ini nak sibuk-sibuk pasal undang-undang adat, nak kata ini sah, ini tidak sah. That's not up to you lah pada saya. Last kalau jadi BNPN kerajaan 1465-19, adakah akan ada domino effect? Okey, dia ada possibility. Possibility dia macam ni, kalau jadi begitu dan if PKR dengan DAP tak puas hati, mesti terutama DAP lah. DAP of course. DAP tak puas hati, dia akan balas dendam. Sebab sekarang ni dah dekat dengan PRU. Kalau awal-awal dulu ada 3-4 tahun lagi kerajaan punya term, mungkin dia takut-takut segan-segan nak tarik sokongan. Nanti bajet tak dapat, jawatan tak dapat, apa semua kan. So mungkin mereka galat dekat situ. Tapi sekarang ni kita tahu pilihan raya tinggal lagi less than 1 year. So mungkin dia orang berfikiran kalau if they want to make a stance, atau dia nak buat keputusan yang nampak berprinsip lah, konon-konon wayang dia lah DAP ni, maka dia boleh tarik sokongan di Perak dengan di Pahang. Macam balas dendam lah. DAP dengan PH lah boleh tarik sokongan di Perak dan di Pahang. Maka itu akan berlaku. Dan
pada DAP, kalau dia buat macam itu, dia jaga air muka dia juga. Sebab dia orang ni, dia nak save face lah. Macam kita orang Asia, orang Malaysia, orang Melayu, orang Cina, orang India, maruah ni penting untuk kita. Awak dah kena dekat Negeri Sembilan, takkan awak nak sokong lagi MD UMNO ni dekat Pahang dengan ni. Kan mana awak nak letak maruah awak ni, betul tak? So DAP kalau dia nak jaga air muka dia, dia kena tarik sokongan di Perak dan tarik sokongan di Pahang supaya dia boleh jaga air muka. Kalau tidak, mana nak letak muka? Dia dah kena ludah di Negeri Sembilan, lepas tu dia terpaksa jilat lagi MB ni. Dan pada DAP ni, bila dia pergi pilihan raya esok, dia pun menghadapi masalah dengan akaun umbi dia. Sebab akaun umbi DAP sekarang mempersoalkan kenapalah kita ikut kerajaan yang ada Zahid Hamidi ni. Betul tak? Dah lah kena ludah dekat Negeri Sembilan. Dia dah kena dekat Sabah. Dia kena dekat Sabah. So sekarang dia orang nak ikut Anwar Ibrahim, betul. Dulu dia menang banyak kursi masa PRU15 sebab tentu ada Anwar tapi tak ada Zahid. Dia tak lawan Zahid. Sekarang Zahid ni dah bawa getah bukan sahaja kepada UMNO original, tetapi kepada DAP pun dia bawa getah. UMNO original memang tak suka inilah kalau pasal Zahid nak kerjasama dengan DAP. So dia punya kesan tu is apa ni, double tu. Double A shot tu. Dengan UMNO pun Zahid ni bawa getah, dengan DAP pun Zahid ni bawa getah. So kalau DAP nak meyakinkan akaun umbi dia untuk bagi sokongan semula masa pilihan raya, DAP pun kena distance itself from Amdab Zahid ni. Sebab orang-orang DAP persoal ni, kenapa dulu kan bukan ke kita dulu berkempen untuk masukkan dia ni dalam penjara, betul tak? Senyap lah sekarang. Ingat tak dulu siapa ni, saya dengar yang perempuan tu di Yang Safra, apa nama dia, saya tak ingat. Dia kata kita kempen untuk masukkan Zahid Hamidi dalam penjara, ingat tak? Lepas tu Ngah Komeng berucap apa, dia kata apa ni, ini siapa pemimpin ni, Zahid, dia kata, ingat tak? So DAP dulu sebelum pilihan raya berkobar-kobar dia orang ini nak jatuhkan Zahid, masuk Zahid dalam penjara. So Zahid dah jadi liability kepada DAP juga. So lepas itu kalau mereka kena ludah di Negeri Sembilan macam ni, you see, macam mana dia nak jawab pada akaun umbi dia. So kalau benda ini berlaku di Negeri Sembilan, maka that will trigger a wave dekat Perak dengan Pahang, you know. So the thing is how far wave ni boleh ditongkar ataupun ditahan oleh Anwar dengan Zahid, itu saja. Kalau Zahid boleh dengan Anwar boleh apa ni orang kata convince kan, boleh yakinkan orang DAP untuk terima perkara ini, maka okeylah kan, kita Negeri Sembilan je lah jadi macam tu, negeri lain tak ada. Tapi saya tak rasa macam itu. Saya rasa akan ada banyak tak puas hati. Sebab semalam saya tengok live daripada live penyokong-penyokong PKR di Seri Menanti pun dia orang dah start maki-maki UMNO dah. Betul? Of course. Dia cakap UMNO balik bayar, UMNO ini, UMNO pengkhianat, UMNO itu, UMNO ini, nampak? So macam mana dia nak terima macam itu? Dia nampak ini pengkhianatan bla 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 bla. UMNO, dia panggil UMNO babi, dia panggil. Cuba kita boleh sebut babi dalam ni. Boleh kot? Sebab ladang babi tu pun kita dah sebut babi kan. So saya nampak dalam live orang-orang PKR semalam dia nak maki UMNO. So macam ni, kalau benda ni berlaku, lepas tu mereka dipaksa menerima pertukaran MB ni, maksudnya UMNO dah ludah mereka dekat situ, mana mereka nak letak muka di negeri-negeri lain. So sekarang UMNO berapa MB ada? Kalau benda ini berlaku, kajian paduan maintain di Negeri Sembilan, UMNO ada MB di Perak, di Pahang, di Negeri Sembilan, Johor, di Johor, di Melaka. PKR ada berapa MB? Satu. Daripada dua tinggal satu. Amanah ada MB tak? Lagi tak guna, langsung tak ada. DAP ada satu. So bayangkan, Anwar Ibrahim Perdana Menteri, tapi PH cuma ada satu dekat Pulau Pinang, satu dekat Selangor. Yang lain semua UMNO conquer. Lepas tu kena ludah pula di Negeri Sembilan. Macam mana awak nak letak muka ni? Lepas tu nak bawa UMNO ni pula kena pikul Zahid Hamidi pula. So sebab itu saya cakap ada kemungkinan benda ini, itulah kita tengoklah perkembangan macam mana.